Masa tu zaman lagu Hutang tengah Peak. Kita orang show hari-hari. Hari-hari Hari-hari 6 bulan. Tak show promo, tak promo program TV. Memang back to back. hari-hari sampai satu tahap Ai memang dah dunia ya. Okay. Lepas tu dia pun masa tu suara pun dah start koyak. Dan dia tak sihat. Tapi tengah hari tu masa tu show dekat Negeri Sembilan. Okay. Pergilah family Akram, mak semua ajak datang singgah makan kat rumah. No. Tengah makan sonok tengah tu ada pula durian. Kita pun bantai durian. Hari makan durian lupa diri. Buat kau tak suara ni. So tapi malam tu tiba-tiba dia rasa pening. Okay. Dia dah tahu lah before next day kan. Aku tak larat lah. Aku tak boleh. Suara pun dah barai ni kan. Tak pergi. Jalan je. Show tak apa. Sing along bagi orang lah. Yang penting orang nak vibe je. Sebab kita band. Orang pun tahu lagu kita kan. Kita nyanyi sama je. Okay, naik. Tapi masa tu atas dia dapat aku dah. Okay. Dia juga tu kan. Jalan. Punca yang dia lagi pening, yang memang dia collab tu, aku sebab dia pergi hidup asap. Oh, promotion tu. Okay. Fountain tu. Okay. Yang tu semua kan. Bau dia pun tak sedap pun. Ya. Aku rasa mungkin disebabkan carbon dioxide yang ni semua. Dia dah bau, dia collab. Lepas tu orang bawa dia keluar. Gedebak-gedebuk. Tahu PA aku masa tu bukan yang sekarang. Okay. Sebelum ni sekecil guna kereta aku sebab kereta aku yang paling dekat. Bawa dia balik. Orang ambil gambar dengan aku semua. Sesudahnya aku pergi belakang semua dah balik tinggalkan aku. Sebab dia orang panik bawa ni kan. Nasib masa show tu mamang apa-apa aku ada. Okay. Kan datang apa masih baik ada. Balik member sampai rumah dah sedar apa semua. Lepas tu dia tidur. Yang tak boleh tidur sampai pagi aku. Kenapa? Video dah viral. Orang cek aku lah.